perubahan daripada rasa badan yang berat, alhamdulillah dapat rasa ringan. Saya Kamal Zaman bin Muhammad Radin, berasal dari sini, dari Tanjung Karang, Selangor. Sebelum ni saya ada masalah eczema, badan saya ada eczema lengan dan juga betis saya ada eczema. Saya ni sakit sejak tahun 2022 ya. Jadi masalah kepada saya apabila nak tidur kan, jadi gatal, jadi terganggulah nak tidur ataupun sewaktu tidur jadi bila tahu Prawish ni, jadi saya pun cuba hubungi dan alhamdulillah dapatlah berbincang dan disyorkan untuk menerima rawatan. Jadi selepas rawatan tadi, setelah diruqyah dan juga mendapat berbekam, khidmat berbekam, jadi alhamdulillah ada perubahan dalam badan, terasa lebih ringan. Mudah-mudahan rawatan ini insya-Allah rawatan yang terbaik ya. Jadi alhamdulillah, insya-Allah saya akan cuba promosilah kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat, saudara mara yang ada masalah yang sama dengan saya. InsyaAllah saya cuba untuk syorkan di Prawish. Jadi insyaAllah kita ada beberapa minggu je lagi kan, beberapa minggu lagi untuk kita sambut Ramadan Al-Mubarak. Jadi harap muslimin, muslimat yang sedang sakit dapatlah berusaha untuk mendapatkan rawatan supaya Ramadan tahun ini kita dapat Ramadan yang sihat walafiat dan dapat kita menjalani ibadah puasa tanpa gangguan, insya-Allah. Itu saja.